Assalamualaikum, Fida Vanilla di sini. Hari ni Fida nak share macam mana nak buat crepe. Okey, tadi Fida dah sediakan dia punya adunan dia. Ni dia adunan dia. Nanti Fida akan share dia punya resipi kat dalam blog. So, kuali ni, kuali lepeh yang macam ni Fida guna. Mula Fida akan panaskan dulu panaskan dulu pada api yang tinggi, and then kemudian Fida akan kecilkan. Okey, and then Fida letak. Lepas tu Fida akan letak sikit butter. My style Yang various style yang masing-masing boleh buat cara masing-masing. This is my style. Selalu yang Fida buat ni kan, the first crepe ni mesti dia tak berapa menjadi sangat, dan lepas tu baru dia okey. Rasanya kali ni belum panas lagi, tak apa. Sebab tu kita punya first tu memang selalu tak menjadi. Kena api lagi. Fida akan pause dulu, nanti Fida akan sambung balik. Okay. Okay, tengok dekat sini ya. Yang ini yang Fida buat tadi, first batch tu memang tak menjadi. Memang selalu tak jadi. Selalunya Fida buat lah. Tapi kalau korang dah expert tu, memang mungkin daripada first tu dah jadi kot. And then the next one. Okay. Then Fida akan ratakan dia. Okay. Kita tunggu dia ni. Tunggu dia masak. Tapi kita tak akan balikkan, sebab bila masak, bila macam mana kita nak tahu masak, atas dia dah kering, bawah tu bila kita goncang-goncang sikit dengan kuali ni, dia akan dengan sendirinya tercabut daripada ni. Tercabut daripada kuali tersebut. Maaf ya tuan anak Fida tadi. Alright. Sekarang ni apa yang kita perlu tunggu? Kita tunggu dia kering, and then Fida akan tunjuk lah macam mana Fida longkarkan daripada kuali dan masukkan ke dalam pinggan, dan kita biarkan sejuk. Okay. Perhatikan kat tepi-tepi ni dia dah mula mengering, tapi nampak tu ada daripada light dekat sini masih lagi glossy. So kita memang akan tunggu dia kering dulu. Kata dia mula nak menghilang dia punya kilat dia dekat sini. So dalam membuat crepe ni, bahagian atas yang licin ni, inilah bahagian luar. Yang bahagian yang buruk-buruk dekat bawah ni kan, bila kita masak bahagian bawah tu kan dia akan berkerak sikit. Bahagian tu akan jadi bahagian dalam kita. Kita akan terbalikkan crepe ni, kita letak filling ke atas tu, dan kita akan lipat cantik-cantik. Now batter ni terpulang pada kita nak letak pewarna ke tidak. Fida tak berapa rajin sangat nak letak pewarna. Tapi kalau you nak cantikkan lagi appearance, you letak macam satu sudu kecil pewarna kat dalam kita punya batter. Okay. Dia dah mula nak ni, tapi masih lagi basah-basah kat tepi tu. Tunggu sekejap. Basically it's about it. Dan dia nak okey lah ni. Selalu kalau Fida tak buat yang macam tu pun, Fida buat macam ni, tapi Fida suka balikkan. Tapi sebabkan kita nak buat apa? Nak buat gulung kan. So see, senang. Lalu kalau orang tu dia akan flip, cantik je. Tapi sebabkan kita nak guna untuk buat filling kan, so bahagian atas ni kita kena perlukan biar dia licin. Bila kering kat atas ni, kita letak ke dalam pinggan. And then Fida akan masak semua ni sampai dia dah habis. Then Fida akan sambung kembali untuk tunjuk the assembly part of it. Alright, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Thank you for watching. Fida Vanilla.